menyaksikan impiannya berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai semua. Saya Adira Ilara binti Roziman, wartawan cilik B48 Channel. Hari ini kami semua sangat gembira kerana seorang ikon basikal negara datang ke sekolah kami. Dia juga seorang alumni Sekolah Kebangsaan Batu 48, iaitu Dato' Azizul Hasni Awang. Ada orang haluskan kita bukan. Betul tak? Motivasi orang. Jom sama-sama kita dengar apa yang beliau ingin sampaikan. Apa perasaan Datuk bila kembali ke sekolah hari ini? Oh, Alhamdulillah. Saya bersyukur dan gembira dapat balik ke sekolah pertama saya, Sekolah Kebangsaan Batu 48. Macam orang cakap macam sirih pulang ke ganggang. Pernah dengar tak peribahasa tu? Jadi banyak nostalgia saya kat sini, kenangan saya kat sini, dan di sini dah tempat saya menimba ilmu, belajar yang membina diri saya pada hari inilah. Jadi dapat tengok guru-guru, ada bukan guru-guru saya dahulu, tapi mengingatkan saya balik, mengimbau guru-guru pada yang mengajar saya dulu kan. Jadi pentinglah untuk kita tak lupa asal-usul kita, tak lupa cikgu-cikgu kita yang mendidik kita. Dan saya paling seronok bila tengok adik-adik pelajar semualah. Semua bersorak, gembira, berebut datang nak ambil signature apa semua. Membuatkan saya rasa sangat terharu. Sama macam waktu saya kecil-kecil dulu, sama juga. Tak beza pun. Jadi itulah, tadi sempat juga kita berjumpa dengan adik-adik semua. Kita bagi sedikit kata-kata motivasi. Dan saya berkongsikan memang daripada isi hati saya lah. Apa yang saya lalui apa semua. Jadi supaya mereka pun dapat terapkan dalam kehidupan seharian mereka. Dan supaya mereka semua dapat berjaya satu masa nanti. Okey. Soalan yang kedua, apa perasaan dan macam nasihat kepada murid-murid kat sekolah ni? Tadi saya nasihat dia beberapa perkara lah. Kalau kita nasihat banyak sangat lagi, nanti takut banyak sangat dia nak terima kan. Jadi ada 3 poin penting yang saya share dengan orang tadi lah. Saya ringkaskan. Yang pertama, dalam apa benda yang kita buat pun, nak bermain dengan kawan dan kehidupan apa semua, tapi yang nombor satu adalah belajar. Pembelajaran adalah nombor satu, penting lah. Saya sendiri pun memang di peringkat awal dinasihat oleh ibu saya, pentingkan belajar. Dan itu sampai hari ini saya ingat. Walaupun saya aktif bersukan, walaupun saya atlet profesional di Melbourne, tapi saya sendiri pun masih melanjutkan pembelajaran juga di Australia, ambil degree dan sebagainya lah. Jadi walaupun saya busy dengan latihan saya, competition, Olimpik sebagainya, tapi saya tidak mengetepikan aspek pembelajaran lah. Ilmu itu adalah penting. Yang kedua, saya cakap orang tadi, cuba improvekan diri dari masa ke semasa. Kalau boleh, everyday kita improve benda-benda kecil, small little things. Bila kita add up, it going to become a big improvement lah. Kalau tak boleh setiap hari, mungkin seminggu sekali ke, sebulan sekali ke, ada benda-benda yang kita cuba improve dalam hidup kita. Dalam segala aspek, bukan belajar saja. Peningkatan diri kita ke, macam mana kita menghormati orang sekeliling kita ke, semua benda tu lah. Hatta dalam aspek ibadat juga sebagai orang Islam kan. Jadi kita cuba improve small things at a time, tapi bila kita put all things together, dia akan jadi satu perubahan yang besar kan. Yang last sekali saya beritahu tadi, penting untuk adik-adik semua ni di peringkat masih lagi membesar, pemakanan dan nutrisi itu amat penting. Untuk membesar, untuk perkembangan otak. Lagi-lagi bila nak belajar ni, kita memerlukan tenaga yang mencukupi.
Kalau kita tak cukup tenaga, tak makan dengan betul, benda yang betul, nanti kita susah nak terima ilmu, belajar, kita rasa ngantuk, tak cukup tenaga kan. That's why saya cakap tadi, antara perkongsian yang saya bagi kepada semua, dan benda yang saya juga ambil adalah dengan minuman oligo lah. Sebab oligo tu memang bagus, dia bukan hanya minuman malt coklat saja, tapi dia ada banyak kandungan-kandungan multivitamin yang memberikan kebaikan lah. Jadi sambil-sambil kita minum minuman coklat ni, kita dapat vitamin-vitamin yang diperlukan oleh tubuh badan kita. Antaranya vitamin B dan sebagainya lah, yang penting untuk immune system kita, kesihatan tubuh badan kita lah. Jadi saya beritahu dia orang, kalau nak pergi sekolah pagi tu, boleh minum oligo. Balik sekolah nanti pun ada banyak lagi aktiviti lain, boleh minum oligo. Jadi biar oligo tu memang dekat dengan jiwa adik-adik semua. Lagi-lagi adik-adik di sekolah Kebangsaan Batu 48 Dungun. Terima kasih Datuk sebab dapat luangkan masa untuk jawab soalan-soalan saya ni. Terima kasih juga atas interview.